Badan kurus senang. Jujur kau, orang kurus senang turun berat badan. Kau tak makan pun dah boleh turun dah. Yelah, tapi 6 kilo pun nak turun. Maksudnya apa yang Ali buat kalau contoh nak turun kat weight tu? Kena pergi sauna semua lah. Sauna semua. Ali minum air 6 liter sehari. 6 liter? Bapak dia 6 liter pun. Sehari? 6 liter? Weh. Oh, sehari 6 liter? Botol besar ke? Minum 6 botol lah. Kau contoh kan aku minum 6 aku bila dah kena tumbuk dia jadi babi sikit. 6 botol. 6 botol kau minum tu. Dia tak ada macam nak kembung nak muntah ke. Tak. Kita minum sebab kita training sama-sama training kan. Sebab kita minum sikit-sikit minum sikit-sikit. Tapi kat weight ni perit juga sebenarnya bagi fighter. Makan tak boleh, apa tak boleh, itu kena makan pula, kena makan sayur, kena makan benda yang orang panggil mentah-mentah, makan tak boleh minyak. Tapi bila dah kat weight terlampau banyak bila fight tu tak lemau badan. Lepas timbang tu pun boleh makan balik. Tapi naik sedia balik naik pun sedia pun kadang-kadang kurang 1 kilo 2 kilo. Tapi kalau betul-betul naik sedia balik malam ni aku memang yakin kalau dah naik sedia balik, naik 3 balik memang dah yakin. Maksudnya kalau kau dah timbang 56 kilo, bukan maksud atas gelanggang nanti 56 kilo. Betul. Maksud atas gelanggang 56 kilo ke atau boleh 63 waktu tu? Atas gelanggang 63 okey, 70 okey kalau makan. Maksudnya time timbang. Time timbang yang penting.